Bismillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah dapat kita bersama lagi untuk kita meneruskan slot ta'lim hadis kita pada hari ini. Hari ini kita akan masuk pada hadis yang ringkas juga untuk hari ini insya-Allah, iaitu pada hadis yang ke-6 yang bertajuk batas waktu bersahur. Hadisnya an Anas bin Malik anna Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam wa Zaid bin Thabit tasahhara falamma faragha min sahurihima قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى. قلنا لأنس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. Maksudnya dari Anas Ibn Malik berkata, sesungguhnya Nabi SAW dan Zaid ibn Thabit pernah sahur bersama. Ketika keduanya selesai dari sahur, Nabi berdiri untuk menunaikan salat. Lalu beliau mengerjakan salat. Kami bertanya kepada Anas, berapa lamakah tempoh selesainya sahur mereka berdua dan waktu mereka melaksanakan solat subuh? Anas lalu menjawab, iaitu sekitar seseorang membaca 50 ayat. Okey. So hadis ni menggambarkan kepada kita tempoh jarak di antara Nabi bersahur dan juga dengan Nabi menunaikan solat fardu subuh. Okey. Yang mana hadis ni menceritakan bagaimana Rasulullah melewatkan waktu bersahur sebelum masuk waktu subuh. Okey. Dalam hadis daripada Imam Ibn Hajar mengatakan wa fihi ta'khiru as-suhur liqawnihi abligh fil maqsud. Dan di dalam hadis ini terdapat pengajaran agar seseorang itu melewatkan sahur kerana ia paling dekat untuk mencapai tujuan sahur itu, iaitu mempersiapkan diri seseorang dengan tenaga makanan tersebut. Okey. Dalam hadis ini juga kan dapat kita fahami bahawa terdapat jarak yang ringkas antara waktu bersahur dan juga dengan waktu solat subuh, yang mana sekarang ni dikenali sebagai waktu imsak. Okay, waktu imsak ni apa? Waktu kita berjaga-jaga supaya kita tak terlepas, kita makan tu tak terlepas sehingga masuknya waktu solat subuh. Okay. Biasanya waktu imsak ni kita letak dalam lebih kurang anggaran 10 minit. Okay, 10 minit sebelum masuknya waktu subuh, untuk kita berhati-hati. Adakah boleh kita makan pada waktu imsak ini? Boleh, tak ada masalah. Cuma kita kena berhati-hatilah supaya tak terlepas sehingga masuk waktu subuh. Okay. Biasapun dalam kita punya kalender tahunan kan, memang dah disenaraikan kan waktu solat daripada Januari sampai Disember, dah disenaraikan siap-siap waktu imsak bila dan waktu subuh. So waktu imsak tu kita berhati-hatilah. Okay, tapi tetap boleh makan juga. Namun perlu difahami puasa seseorang itu bermula bukanlah daripada waktu imsak. Ia bermula daripada azan subuh, waktu solat subuh. Okey. Dalam Al-Quran menyebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmus siyama ilal lail. Sadaqallahu azim. Dan makanlah serta minumlah sehingga nyata kepada kamu benang putih, yakni cahaya siang, dari benang hitam kegelapan malam, iaitu waktu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sehingga waktu malam, yakni waktu maghrib. Okey. Dalam kata lain, okey,
seseorang itu masih dibenarkan lagi untuk makan sekalipun dalam tempoh waktu imsak, masih boleh. Okey, dengan syarat dia hendaklah memastikan agar dia tidak terlepas daripada waktu solat subuh supaya puasanya terpelihara. Zaman sekarang lebih mudah sebab kita dah ada televisyen, ada TV, ada radio kan. Malah kita sendiri ada jam yang boleh kita tengok waktu untuk kita bersedia bila nak berhenti akhir kita punya makanan sahur tersebut, kan? Alhamdulillah. Menurut Ibnu Abi Jamrah pula, hadis yang kita bacakan tadi menunjukkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih untuk melaksanakan amalan yang paling membantu dan memudahkan umat dia. Okey, cuba bayangkan kalau Nabi bersahur pada tengah malam, mungkin agak berat untuk kita ikut Nabi bangun pada tengah malam juga sebab keadaan yang mungkin kita terlalu mengantuk. Okay? Dan kebarangkalian juga kalau Nabi bangun pada tengah malam untuk bersahur, mungkin kita akan terlepas waktu subuh. Mungkin lepas sahur tengah malam, kita tidur balik dan kita akan terlepas waktu subuh. Kebarangkalian begitu. Okay? Sebab tu Nabi bersahur ataupun Nabi melewatkan waktu sahur tersebut. Ada hikmah dia. Okay? Dan andai kata jugalah kalau Nabi langsung tidak bersahur, maka mungkin pada mereka yang tak mampu berpuasa tanpa bersahur dia agak berat. Okay? So, Nabi bersahur, apa yang Nabi buat itu sebenarnya memudahkan kita sebagai umat Nabi untuk kita melaksanakan tuntutan puasa itu dengan sempurna. Okay? Dan hadis ini juga nak menunjukkan kepada kita macam mana keberkatan sahur itu yang dapat kita perolehi bila kita sahur secara beramai, bersama-sama dengan siapa? Dengan ahli keluarga, dengan anak-anak, dengan pasangan, dengan kawan-kawan. Okay, jangan seorang-seorang lah, ajak orang ramai lagi untuk menghidupkan waktu sahur tersebut. Okay, seperti mana yang Nabi meminta Anas mencari seseorang lelaki yang boleh menemani baginda untuk bersahur. Nabi bersabda, maksudnya, wahai Anas, carikan aku seorang lelaki yang boleh makan sahur bersamaku. Lalu Anas menjemput Zaid bin Thabit dan dia datang bersahur bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, oleh demikian antara intipati yang boleh kita dapat daripada hadis ini adalah yang pertama, dibenarkan untuk kita makan yakni kita menjamah sahur kita selagi belum masuk waktu solat subuh. Yang kedua, digalakkan untuk kita melewatkan waktu sahur tersebut. Okey, tapi berhati-hati supaya tak melepasi waktu subuh. Okay, dan yang ketiga, cuba sedayanya untuk tidak tinggalkan waktu sahur ini. Okay, sebab waktu sahur ni ada banyak keberkatan yang boleh kita perolehi. Walaupun kita rasa kita mampu untuk berpuasa tanpa bersahur, tapi sedayanya cubalah untuk kita bangun juga pada waktu sahur ini untuk kita makan walaupun sedikit, walaupun satu biji kurma. Okay, dapat juga pahala dan mengikut sunnah Nabi, iaitu bersahur sebelum berpuasa. Okay, dan seterusnya kita ajaklah ahli keluarga kita dan sahabat-sahabat kita dan sebagainya untuk sahur bersama-sama. Okay, supaya insyaAllah mudah-mudahan melimpah keberkatan buat mereka yang bersahur. Okay, insyaAllah walaupun sahur dia satu perkara yang bukanlah wajib, tapi kita cuba sedayanya untuk mengambil berkat daripada sahur ini, insyaAllah. Okay, Alhamdulillah. Okay, ni antara yang dapat kita perolehi daripada hadis yang ke-6, iaitu berkaitan sahur. Okay, moga-moga kita boleh jadikan satu benda yang rutin lah ketika untuk kita berpuasa, kan, iaitu kita bersahur sebelum kita memulakan puasa kita pada hari tersebut. Okay, insyaAllah. Dan di samping itu sebenarnya antara hikmah yang lain bila kita bersahur, bangun sahur ini, kita boleh juga luangkan masa untuk kita qiyamul lail, bertahajud. Okay, insyaAllah. Alhamdulillah, sama-sama kita doakan semoga Allah bimbing kita dan Allah bantu kita untuk istiqamah dalam kebaikan. Okay, insyaAllah kita sama-sama kita selawat dulu sebelum kita tangguh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.